Antara dosa besar adalah orang tu dia bunuh diri dia sendiri. Orang yang bunuh diri dia sendiri, kalau sekiranya dia mati dalam keadaan Islam dan Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia, dia akan dihumbang dalam neraka. Tapi penghujung dia adalah syurga kerana dia mati dalam keadaan dia orang Islam. Dan lagu mana orang bunuh diri masih lagi dikirakan dia orang Islam adalah ketika dia bunuh diri itu, dia i'tiqad perbuatan bunuh diri saat itu adalah haram. Maka dia masih dikirakan orang Islam. Tetapi kalaulah dia bunuh diri serta dia beriktikad perbuatan bunuh diri adalah halal, boleh, maka terkeluar daripada agama Islam. Dia mati dalam keadaan kufur kerana dia telah menghalalkan perkara yang diharamkan dengan ijma' ulama. Baik. Cuma kita apabila orang tu orang Islam, dia mati dalam keadaan dia membunuh diri dia sendiri, dia gantung. Niat dia kita tak tahu. Adakah dia i'tiqad harus bunuh diri ataupun tidak? Maka pada zahirnya kita hukum dia sebagai orang Islam. Pada zahirnya kita hukum dia sebagai orang Islam. Dan orang yang bunuh diri saat itu, kita mengharapkan dia masa dia nak mati saat itu, masa dia bunuh diri saat itu, dia gila. Kita mengharapkan begitu. Orang yang warah dak buat kerja gitu, kita mengharapkan dia orang gila. Apabila dia orang gila, maka dia bukan mukallaf. Mengharapkan perbuatan dia ketika dia buat saat itu, dia adalah bukan mukallaf. Baik, nampak tak kan? Perbuatan mukallaf, ia bukanlah satu kesalahan kerana dia bukan mukallaf. Baik. Daripada segi hukum, tetap kita kena semayang, tetap kita kena mandi. Tapi orang-orang yang dikenali dengan orang soleh, orang yang dikenali dengan orang-orang baik, tidak sepatut disemayang kepada orang bunuh diri. Okey, kita buat benda yang wajib saja. Tapi sampai ke ulama-ulama pakak turun semayang, tu tak comel. Sebab dia? Sebab hak yang comelnya adalah kita menzahirkan kita tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut, dan pengzahiran tidak bersetuju saat itu sebenarnya bukan untuk si mati dah. Untuk orang yang masih hidup, jangan buat benda yang sama. Itu maksudnya.